share benda-benda macam ni lah untuk orang luar tahu, orang Melaka tahu. Satu Malaysia boleh tahu. Kita memang target orang luar daripada Sukan Rambai. Orang Jadi antaranya KRT ada grant macam saya cakap 6,000 setahun untuk satu taman untuk buat program. Kalau persatuan penduduk dia ada yang sejati madani, dia ada persatuan penduduk. Dia Itu dia mesti ada persatuan lah. wajib ada persatuan penduduk. Sebab tu Berdaftar kata, dengan ROS. Ya, antara yang penting ni kan. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau sebelum ni memang ada GPPK punya grant 10,000 tu pun memang wajib ada persatuan penduduk beberapa tahun. Maknanya kau dah ada account bank macam gitu. Existing lah. Existing punya. Bukannya kau tahu ada grant aku buka kejap persatuan. Tak boleh macam tu kan. Dia kena dah berjalan beberapa tahun lah. Dah berjalan. Macam gitu. Kalau yang sejati madani ni? Sejati madani pun sama juga. Sama juga. Yang persatuan penduduk yang dah ada. Dah establish orang kata kan. Dah ada. Luar Melaka, dalam Melaka tak kisahlah. Dalam Malaysia orang kata kan. Kerajaan kita banyak dah sediakan geran-geran yang penting yang boleh digunakan kita bersama dalam komuniti ni. Carilah tahu. Google pun ada, ataupun kalau kita kata setiap jabatan ni ada dia punya portal sendiri. Dalam portal-portal tu pun ada. Jadi untuk JPKK punya pun kita ada mohon 100,000. Itu kita buat sambungan kepada percetakan. Yang sama juga projek, kita tambah dana dekat situ dengan projek kopi ni lah, rumah kopi. Jadi pasal rumah kopi ni. Ya. Tapi rumah kopi ni sedap lah kak airnya. Rumah kopi ni pun sebab kita rasa sedap lah kita ambil dia punya package niaga. Okay, boleh tak cerita macam mana boleh tertimbulnya idea? Okay. Kita punya plan sebenarnya nak buat macam kafe hipster orang kata kan. Okay. Sebab nak tarik minat orang muda. Kita punya kawan yang sama-sama buat ni, dia punya SU kepada JPKK Sekandar ni adalah orang kuat belia. Jadi dia nak ada tempat untuk budak-budak dia melepak, tapi dalam masa yang sama boleh jana pendapatan, betul tak? Dia boleh panggil budak dia kerja dengan dia macam itu. Jadi kita nak buat kafe macam aircon, indoor, best macam itu. Tapi dalam masa yang sama 100,000 kalau kau dah bahagikan dengan ni, tak cukup lah. 50,000 pun belum tentu lagi kan. Tak cukup. Nak pecah dinding, nak tampal balik mat. Sewa lagi. Banyak Sewa kedai biasa je 1,000 lebih. Kat area Sekam je pun 1,000 lebih. 1,200 ada. Bukan ada McDonald, KFC. Kita guna kabin. Kat mana? Dekat depan Sekolah Kebangsaan Sekam Darat. Boleh try lah, nanti boleh datang Waktu operasi setiap hari kecuali Khamis. Hari ni tutup lah. Kecuali Khamis pukul 5 sampai pukul 11.30 malam. Tapi saya nak tanya, siapa yang buat air ni kira orang Budak belia juga. budak belia ke? Gadi?